Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua warga Hidayah. Kembali lagi kita dalam rancangan Fikrah M. P. Antum tanya, Hidayah jawab. Okey, jadi ahlan wa sahlan untuk antum semua yang dah berjaya untuk episod keempat. Tapi sajalah nak beritahu yang ini adalah episod terakhir. Dan antum mungkin tak pernah nampak lagi lah muka-muka yang ada dekat episod sebelum ni sebab kamilah orangnya untuk episod yang terakhir ni. Okey, jadi sebelum tu sebelum kita gerak kepada next soalan yang soalan kita nak bincangkan, mestilah kita kenalkan diri dulu kan. Tak kenal maka tak Aruf. maka tak Aruf macam tu. Okey, jadi di sini kita ada dua panel dan juga Ana sebagai moderator antum. Okey, untuk kenalkan diri, kita nak special sikit. Selain daripada kita kenalkan nama, kalau boleh kita kenalkan satu fakta menarik. Boleh tak? Mestilah. Okay. Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Okay. Jadi Ana rasa kita start daripada panel yang pertama sekali. Nak Boleh tak? kenakan jawatan sekali ni. Oh, okey. Untuk mula-mula kita kenalkan nama. Lepas tu kita beritahulah kita as apa dalam MPP dan lagi satu fakta menarik. Fakta menarik. Okey, jadi dipersilakan panel yang pertama. Okay, so insyaAllah nama Ana Wan Nur Nabila. Panggil Nabila. Jangan panggil benda lain, okay? Lepas tu, jawatan Ana Jawatan Ana walaupun anda mantan, tapi tak apa. Ana memegang jawatan sebagai timbalan 1 unit PRS dan fun fact Fun fact Ana tak adalah fun sangat, tapi fun lah. So, fun fact Ana tak suka timun dan Ana tak suka tomato. So, kalau ada timun dan tomato atas pinggan, Ana akan bagi kepada mereka lah. Sebab Ana memang tak makan dua perkara itu. Sebab tu Ana suka tahu makan dengan Nabila ni. Sebab kalau nak makan nanti tiba ada timun. Tahulah siapa yang bagi. Tanpa dia minta kan. Biasanya yang tak makan timun ni Nabila seorang je. Orang yang Ana suka Rai. timun. Tapi sampai dia je dia tak nak timun. Tiba-tiba kat atas pinggan ada timun. Macam tu lah. Okey, jadi terima kasih Nabila atas pengenalan diri yang mantap. Okey, kita bergerak kepada panel yang kedua pula. Okey. So, terima kasih moderator. Nama Ana Wan Adlina Sarfina binti Wan Muhammad Syaham. Kebiasaannya dekat sekolah orang panggil Ana Adlina atau Sarfina. Dan jawatan Ana di sekolah, Ana memegang jawatan sebagai timbalan unit Dawah Ammah. Dah mantan. Dan mantan. Okey, mantan timbalan unit Dawah Ammah selaku mantan juga timbalan ketua pelajar. Okey, dan satu fakta menarik tentang diri Ana. Menarik. Belum. Sabar. Okey, so satu benda fakta menarik tentang diri Ana suka makanan-makanan pedas. Macam tu. Pedas masih masak semua yang makan. Bolehlah dikira tapi memang Timun makanan. makan. Okey, dan nak kata paling best Ana suka makan adalah makanan-makanan pedas lah. Okey. InsyaAllah tu je. Okey, seorang suka makan pedas, seorang tak suka timun. Lagi seorang? Okay, jom masuk soalan je. Kat. Okay, tak adalah. Okay, jadi insyaAllah nama Ana Haifah Rukayah binti Wan Hanafi. Orang selalu panggil Ana Haifah je. Dan Ana selaku mantan timbalan ketua media. Saya nak beritahu latar belakang kamera ni pun ada MT media yang berjuang untuk nak sediakanlah kita punya preparation untuk podcast kita pada hari ini. Okay, tapi lagi satu untuk fun fact. Okay, dia ada dua tau. Okay, fun fact yang pertama. Lebih-lebih pula. Sabar, mesti yang kita tanya kenapa nak pakai spek hitam. Macam rasa tiba-tiba dia paling lain. Orang lain semua spek jernih. Tiba-tiba spek hitam. Macam tu sebenarnya sebab dia macam ada masalah sikit lah. Jadi hidup ni kena terus Diteruskan lah. hidup ni kena diteruskan walaupun ada masalah ataupun ujian yang datang. Tapi kita teruskan je. Okay, jadi itulah sebab nak pakai spek bukan sebab nak cool ke apa ke, tak adalah. Okay, lagi satu fun fact yang betul-betul fun fact. Okay, hari ni 19/7 tau. Lepas tu hari ni yang sekarang tengah shoot ni sebenarnya dia merupakan tarikh ulang tahun Ana. Happy birthday. Okay, jadi alhamdulillah dah selesai untuk kenalkan diri. So Antuna dah bersedia belum untuk nak menjawab soalan daripada boleh jadi daripada pelajar yang tanya, boleh jadi daripada alumni, boleh jadi daripada guru-guru ataupun boleh jadi daripada ibu bapa juga. So who knows soalan siapa yang tanya ni. Jadi tapi sebelum tu, okay, dah bersedia ke nak jawab? Boleh. Tapi macam tak nampak sangat tahu. Alamak. So
So kita nak buat satu apa yang orang kata macam Pembangkit semangat lah. pemangkin. Macam pembakar ke? Apa-apa Yang lah. boleh menaikkan semangat. Okay, kami dapat daripada Ida Duat. Tak silap Ana batch across kan. Batch across. Okay, jadi macam mana bunyi dia? Okay, dia macam ni tau. Tapi Antuna dah tahu. Tapi kita sajalah tunjuk dekat audience. Okay, sedia Okay. Senyum mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Okay, dah tunjuk tak nak lebih-lebih. Okay, jadi semua dah okay, Alhamdulillah semua dah mood dah okay, mood dah ada untuk jawab. Okay, kalau tengok dalam soalan-soalan ni, banyaklah. Ada banyak collection soalan yang kita dapat. Cuma mestilah Ana akan pilih mana-mana soalan yang macam gempak, yang macam panas-panas teh, yang macam panas kowe, kita akan ambil terus, kita akan pick. So, ada Ana pergi Ana cari dulu. Mana? Soal apa agaknya? Mana soalan menarik? Sekejap, sabar. Mana ni? Sekejap Macam bukan-bukan Naifah. Okay, dah jumpa. Okay, soalan dia macam ni tau. Tapi, okey lah, Ana bagi dulu. Okay, dia punya kepanasan dia, takat lidih dia dalam 80 lah, tak sampai 100. Okay. Tapi soalan dia fun lah untuk dibincangkan. Okay? Jadi soalan dia macam ni. Kenapa perlukan MDP? Guru kan ada. Wish, siapa soalan tanya dia. tu? Macam asal kena ada MDP kan? Soalan ni macam kan ada ustaz-ustazah. Ya, macam pelajar. Soalan Ana ni rasa Anda rasa daripada siapa ni? Ana rasa tak tahu. Tak tahu boleh jadi daripada mak ayah sendiri tapi mungkin pelajar, tak tahu. Okay. Tapi disebabkan alang-alang kita pun ada mantan timbalan ketua PRS yang uruskan bahagian MDP, bahagian usrah. Jadi apa kata Nabilah, Enti ada idea tak nak jawab kepada Boleh brainstorm. Okey, insyaAllah. Okey, dipersilakan. Okay. So, apa soalan tadi? Sorry. Perlukan MDP. Kenapa Bukan perlu ada. MDP? Alamak. Ish. Okay. Macam mana nak cakap Kita pelajar kan. Kita semua kat sini pelajar. Yang menonton pun mungkin mostlynya ada pelajar kan. So, bila kita di sekolah menengah Islam Hidayah, kita kena faham satu benda. Which is sekolah nak kita menampak keluar daripada hidayah ni dengan kita menjadi orang yang nama dia, bertarbiah lah kan. Dan memberi tarbiah kepada orang lain. Jadinya dengan itu kita kenalah mencapai sekolah nak kita mencapai pentarbiahan yang terbaik lah. Macam tu kan. So bila antum ataupun kita kan, kita dah faham konsep tarbiah tu, makanya antum kena fikirkan tarbiah ni macam macam satu kek. Kek Lufiana. Ada tunggu. Tapi bukan, tak payah. Okey, apa kan. Tapi antum mainkanlah satu kek yang bulat kan. Lepas tu antum potong 7. Tak kisah, antum potong 7 kek tu. Lepas tu potongan antara 7 potongan tu ada satu potongan yang besar, which is usrah. So usrah tu dalam kita punya jadual MDP lah kan. So that's why sekolah mengambil jalan ataupun wasilah usrah tu sebagai medan ataupun ruang untuk kita sebagai pelajar ni menjadi orang yang bertarbiah lah. Sebab bila lagi kita nak borak pasal ayat Quran, bila lagi kita nak borak pasal isu semasa. Kan? Betul? Tak ada borak dalam sekolah kita ada alam ya. Tapi maksudnya macam tu lah dengan adanya MDP tu, so sekolah dapatlah mencapai tahapan tarbiyah yang terbaik untuk kita sebagai pelajar ni macam tu. So soalan yang kedua, bukanlah soalan kedua sangat tapi kenapa bukan guru kan yang bawa MDP. So bila kita fikir balik takkanlah guru nak buat MDP kita, mestilah kita lagi selesa dengan akak-akak dengan abang-abang kan. Dan akak-akak dengan abang-abang ni dah jalanilah 3 tahun dengan akak-akak abang-abang lain. So diorang pun dah diisi lah dengan benda-benda atau bukan benda dengan bahan. So inilah masa diorang untuk diorang bagi pula kepada antum. So sekarang lah masanya macam dengan antum MDP, barulah antum dapat bahan-bahan tu. Gitu. Dan antum menjadi orang bertarbiah keluar daripada hidayah ni. Bukan jadi orang ngarut-ngarut. Okay, relax. Okay. Tengah hangat. Panas kan? 80 kot. 80. Tak kisah sama sekali. Tapi Ana setuju sangat dengan poin Nabila. Di mana, okeylah, Ana nak tambah sikit. Ana rasa kenapa kita sekolah ni ataupun sekolah ni tetapkan kita berusrah dengan murabbi yang kakak-kakak, abang-abang. Sebab gap umur kita dengan guru jauh tau. So bayangkan kita waktu form 1 tiba-tiba kita dapat bahan daripada orang yang macam boleh kata orang tua. Macam mesti macam apa dia nak cakap. Sebab bila gap umur jauh, cara penyampai pun mungkin berbeza. Cara nak terima mungkin berbeza. So disebabkan ada kakak abang lah yang membantu untuk form 1 lebih pendekatan dia lebih senang lah untuk nak menerima tarbiyah tu. Macam tu. Tapi ini daripada anak lah. Kalau daripada Fina macam mana pula?
Untuk Ana lah, basically betul juga daripada dua-dua, macam daripada moderator sendiri betul dan daripada panel pertama kita juga betul. Okay, cumanya untuk Ana, bila mana kita sendiri kan, macam kita contohlah kita masih budak-budak lagi, since pada form 1 dan sebagainya, kita akan lebih cenderung untuk bercerita dengan macam mana, dengan tak jauh sangat umur dia. Setelah macam kita akan dahulukan kakak-kakak, abang-abang dulu berbanding guru-guru sebenarnya, macam tu lah. Okay, dan nak katakan macam biasalah kalau kita macam ada jiwa kekak-kakan ataupun abang-abangan, okay. Nak katakan macam ni mereka tahu how to approach adik-adik sebenarnya. Okay, dan adik-adik pun lebih selesa untuk bercerita apa-apa, tanyakan pandangan dengan mereka. Sebab apa? Sebab mereka masih ada perwatakan main-main tau sebenarnya. Setelah. Okay, dan NT je. Okay. Tapi nak katakan macam kalau guru-guru dia dah berpengalaman sebenarnya macam tu. Dah berpengalaman dan dia macam ada part yang dia akan slow down, dan ada part yang nak katakan pada situasi yang betul je yang dia akan main-main dan sebagainya. Tapi kalau abang dan kakak ni kan macam kalau boleh sepanjang waktu kan. Dia boleh waktu bila-bila masa je macam tu. Okay. Jadi Ana rasa itu je lah point daripada Ana sebenarnya. Okay. So Alhamdulillah kita dah habis soalan pertama dan Ana harap tu pun bolehlah dapat daripada sedikit semangat daripada Kak Nabila, daripada okay. Tina, daripada Ana sendiri. Macam tu. Okey, tapi kan Ana terjumpa sambil-sambil Antuna tengah berkomunikasi tadi, tengah menyuarakan pendapat masing-masing. Ana terjumpa satu soalan ni di mana dia berkaitlah dengan usrah sebenarnya. Okay, soalan ni macam mana? Okey, yang ni dia panas sikit, dia lagi panas daripada air yang 80 tadi. Dia macam 100 lah takat. Dia 100. Okay. So soalan ni macam ni. Dia panjang tau. Ana rasa ni adik-adik yang tanya. Macam mana cara yang paling efektif untuk kita fahami dan serap ilmu yang akak MDP kita sampaikan dalam kehidupan seharian? Sebab Ana biasanya mudah lupakan apa yang Ana dapat daripada MDP sebelum ni walaupun Ana catat. Suka-suka soalan ni. Macam dia tanya macam apa cara efektif untuk di-applykan apa yang didapat daripada akak murabi dia. Macam tu. So Ana rasa untuk soalan ni disebabkan panel pertama kita tadi dah respon, why not kita try panel kedua pula daripada Sofina sendiri. Okay, alright. Jadi soalan dia tadi berkenaan dengan cara efektif lah. Okay. Cari efektif untuk bahan. Okay. Sebenarnya walaupun soalan seronok, memang agak berat jugalah sebenarnya. Okay. Tapi bagi menjawab persoalan ni, first thing first kita kena tahu MDP tu apa definisi kepada MDP sebenarnya. Kalau nak katakan dia short form daripada majlis diskusi pelajar lah kan. Diskusi. Diskusi. Okay, tahu. Okay. Nak katakan dia short form kepada tu kan. Okay. Cumanya nak kata kita kena tahu apa definisi MDP sebenarnya. Okay. Dan bila mana macam tadi yang dia kata kenapa dia catat tapi dia tak dapat apa-apa. Dia macam tak buat apa-apa dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia hanya sekadar catat. Dia tak menjadikan ia sebagai satu amalan. Dia tak mengaplikasikan dalam hidup dia ataupun senang kata seharian lah. Apa yang dia catatkan dan apa yang dia cuba hadam lah daripada bahan yang abang dan kakak-kakak sampaikan sebenarnya. Okay. Dan one thing, solution lah. Okay, solution kepada persoalan ni macam mana kan? Mungkin dia nak tanya bagaimana dan cara efektif dia adalah first thing first, kita kena pasang niat kita. Tajdid balik niat kita sebelum kita datang MDP sebenarnya. Macam dalam ada satu hadis ni dia kata innamal a'malu binniat kan. Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niat. Macam tu. Okay, so nak katakan apa-apa pun niat kita kena betul dulu. Barulah segala perjalanan dan apa yang kita lalui seharian tu dipermudahkan sebenarnya. Okay, dan Ana suka satu perumpamaan lah. Tadi kek kan, kek birthday Haifah katanya kan. Boleh lah. So, disebabkan Nabila dah bagi Haifah kek, Ana bagi Haifah burger. Contoh. Burger juga ke? Okay. Burger dah basi, tak geram. Okay. Okay. Jadi untuk burgernya, apa burgernya? Okay. So untuk satu perumpamaan, bila mana kita makan burger bukan kita sekadar nak tambah lemak, bukan sekadar kita nak tambahkan berat badan kita, tak. Tapi kita boleh terjemahkan kepada satu energi tau, untuk kita laksanakan semua kerja-kerja seharian kita sebenarnya. Okay? Dan macam tu jugalah bila mana kita datang MDP. Bila mana kita datang MDP, kita dah dapat bahan tu, kita hadam betul-betul dan kita try aplikasikan dalam kehidupan sebenarnya. Okay? Dan bila mana kita try aplikasi dalam kehidupan, kita try pula untuk konsisten selama 40 hari. Dan benda tu insyaAllah dipermudahkan lah.
Macam tu. Tapi kita kena pasang set macam bila mana kita dah dapat kesimpulan bahan dalam seharian tu, kita pasang ataupun kita set goal. Okay, Ana dah dapat, Akak MDP Ana suruh macam ni, Abang MDP Ana suruh macam ni. Jadi kita pasang lah, okay balik ni Ana kena solat rawatib contohnya. Macam tu lah. Dan try untuk aplikasikan baik maghrib. Dia sikit asalkan konsisten orang kata lah. Okay, dan one thing suka Ana selitkan juga, bila mana kita nak berubah ni, selitkan juga jangan cuba untuk menjadi terbaik di hadapan manusia. Tapi pasangkan niat kita adalah untuk menjadi terbaik di hadapan Tuhan. InsyaAllah. Tapi itulah Ana pun try lah sebenarnya. Okay. Okay. Jadi Ana rasa itulah poin Ana yang cuba untuk Ana sampaikan kepada semua. Setuju. Okay, Ana pun setuju juga dengan poin Fina. Dan Ana rasa poin Fina dah cukup lengkap lah kalau Ana nak tambah. Tapi why not? Mana tahu daripada Nabila sendiri dia nak tambah. Dia macam sikit je lah. Tapi tak apa. Nak tambah sikit je. Janji. Okay. So dia macam ni tau. Bila antum ber-MDP kan, antum catat tu. Macam Adlina cakap tadi, janganlah main catat je. Tapi kalau antum tak faham apa yang antum catat tu, tanya je lah akak murabi ataupun akak ke abang MDP antum tu. Tanya je terus. Macam sebab bila antum tak tanya, sebab tu antum tak faham. Macam kalau Ana perasan satu benda pasal Ana pun selalu mindlessly catat benda. Tapi alas Ana tak faham apa Ana catat tu. So cara untuk mengatasi benda tu, tanya je tak MDP tu. Macam akak dengan abang MDP antum takkan marah. Kalau marah tu jumpa Ana, biar Ana kerja dia orang. Okay. Yelah, nak kerja-kerja. Sorry lah tengok Haifah kelakar sikit. Okay. Sebab aspek anak aku. Aduh, okay tak apalah. Macam mana kan demi antum Ana sanggup kat sini. Yelah. Jadi alamak, sedar tak sedar kita dah nak habis lah soalan. Nice. Kan. Tapi macam mana macam cakap tadi, hidup ni perlu diteruskan. Saya tidak kena buat counter lah berapa kali yang tercakap hidup kena teruskan. Okay, antum kira lepas tu komen kat bawah. Okay. Jadi, okay, soalan yang last kali sebabkan yelah kita episod last, lepas tu nak ke hujung video dah. So mestilah soalan dia macam kita nak santai-santai sikit. Okay, Ana macam menarik juga bila Ana nampak soalan ni. Okay, soalan dia macam ni tau. Best ke jadi MPP? Tak best. Ceritakan pengalaman. Ish, tak best. Gurau. Alamak nanti kena ban. Okay. Cut. Okay, Ana ulang balik soalan dia. Best ke sebenarnya jadi MPP ni? Cuba cerita sikit pengalaman. Okay, tapi kan bagilah ruang anda cakap jawab. Yelah, silakan. Okay, tak adalah. Okay, jadi untuk menjawab soalan ni, okay lah, first soalan ni best ke jadi MPP? Sebenarnya dia pelik lah kalau ada yang cakap tak best. Sebab apa? Okay, Ana rasa lah peribahasa yang sesuai untuk nak menjawab best ke jadi MPP ni, peribahasa dia macam ni tau. Bagai bulan jatuh ke riba. Siapa guru BMNT mesti bangga punya. Okay, apa yang jatuh ke riba tu adalah untuk Ana sendiri, Ana boleh katakan ruang dan peluang. Sebab Ana rasa jadi MPP ni banyak sangat ruang, banyak sangat peluang yang kita dapat. Dan bila kita manfaatkan sebaiknya, insyaAllah benda tu dia sangat, orang kata sangat membantulah untuk kita. Lepas tu nak tambah juga yang MPP ni sebenarnya adalah satu wasilah tau. Daripada ilmu, daripada fikrah, amal yang kami dapat. Macam tu. Lepas tu sebelum Ana jawab balik point first tadi, Ana bagi satu analogi lah. Analogi ni okay, tu bayangkan, sebab banyak hari ni banyak bagi analogi, tapi kita suka analogi, kita nak orang faham analogi kita. Betul. Analogi macam ni, okay, bayangkan ada bekas balang Tupperware yang isi air besar. Tupperware tak kosong record tu. Okay, kena kurang. Tak kira lupakan band. Yelah, bukan. Balang yang perlu diisi air besar. Okay. Lepas tu kita dah isi air tu sampai penuh. Tapi syarat dia, kita tak boleh bagi air tu tumpah. Tapi air tu pada masa yang sama dia tak stop. Dia mengisi botol tu. Apa kita nak buat agak-agak? Maksudnya nak tak nak biar dia tumpah lah. Kita nak ditumpah, kita nak dibocor. Kita nak botol tu still diisi, tapi air tu Dia kena tak tumpah. dia kena tadah lah kan dengan cawan lain. Ya, dia kena tadah dengan cawan lain. Ataupun banyak je cara. Suruh orang minum ke. Macam itulah kami. Macam nak tak nak, apa yang kami dapat, kalau boleh kita sampaikan dekat orang lain. Itulah MPP. Kita dapat, kita sampaikan benda tu. Macam tu. Okay, lagi satu analogi. Okay. Ana suka kentang goreng tau. Bedanya satu set ada burger. Fries ni dia macam, tapi bukan tak sihat lah pula. Okay lah. Boleh. Ana suka loaded potato bowl. Tapi malangnya brand tu dah di boycott. Tapi disebabkan dah boycott, Ana buat banyak. Sebab Ana suka loaded potato bowl tu, so Ana buat banyak. Lepas tu bila Ana makan dah kenyang. So Ana nak kena bagi siapa ni loaded potato bowl ni? Ana nak bagi macam mana tak nak bagi terbazir.
Sebab Ana suka soalan buat banyak. Bukanlah tamak. Faham tak? Tapi Okay, macam kita boleh, buat banyak. boleh, Macam, boleh. sukalah duduk potato bowl ni. Tapi macam mana kita tak nak bagi terbazir? Bagi orang makan. Kita bagi orang. Kita pas-paskan kat orang. Kita sedekah kat orang. Macam itulah konsep dia MPP ni. Macam tu. Okay. So sambung balik kepada bagi bulan jatuh ke riba tadi. Which is ruang dan peluang. Kenapa Ana sentuh tu? Sebab Ana rasa jadi MPP ni banyak sangat peluang yang Ana dapat. Antaranya dari sudut pembinaan skill lah. Kan banyak sangat skill yang Ana belajar. Terutamanya skill bila kita dalam berorganisasi. Skill kita dalam Public speaking lah. Public speaking satu, bila kita berkomunikasi kan antara banyak daripada pelbagai pihak kan, mungkin daripada Bani dengan Banat, daripada kita dengan guru, banyak sangat Ana belajar benda tu. Lepas tu secara tak sedar, okay, Ana kan pegang media kan, dan disebabkan Ana pegang media ni lah, banyak sangat ilmu Ana dapat pasal media. Macam tu. Dan bila Ana dapat, Ana bukan diam je, simpan je, Ana sharekan dekat orang-orang sekeliling Ana, ataupun dekat MT kita, dekat kita punya unit, ataupun organisasi kita. Macam tu lah. Lepas tu dapat belajar macam mana nak cakap kat depan, macam mana kita nak memimpin, banyak sangatlah peluang dan juga ruang yang kita dapat sepanjang jadi MPP ni, walaupun masa dia singkat untuk sesi kita, tapi Alhamdulillah Ana dapat manfaatkan benda tu. Walaupun mungkin Ana tu tak nampak lah Ana selalu cakap kat depan, tapi nak katakan adalah banyak improvement yang Ana dapat daripada Ana Form 1 sampai Ana Form 5 bila jadi MPP ni. Macam tu lah. Okay, so yelah, Ana dah bising dah cakap pasal pengalaman ni. Apa nak kita dengar daripada Fina ke Nabila dulu? Ana dulu lah. Alah, Ana nak usul. Okay, try. So. Okay, Ana menang. Itu salah tau. Okay, yelah. Okay, Boleh saya ke nak bagi Safina Boleh. dulu? Okay, Safina, kisah. Isa, bagus. Okay. Jadinya untuk poin Ana betul lah tadi. Sebenarnya kebanyakan poin dah diambil pun daripada Haifaz sebenarnya lah. Okay. Dan apa yang poin yang cuba Haifaz sampaikan tu sebenarnya betul lah. Okay. Dan memang tersampailah sebenarnya macam tu. Dan one thing, bila mana Ana duduk dalam MDP, bila mana Ana duduk dalam MPP, kita tak lari daripada macam MPP ni ada pro and cons dia sebenarnya. Okay. Ya tak, ya memang ada part yang memang kita kena push. Ada part yang memang ada ups and down dia sebenarnya. Macam tu lah. Okay. Tak, macam ini sejujurnya lah. Okay. Dan tadi perumpamaan dah apa tadi? Okay. Lepas tu apa lagi tadi? Fries, burger sebagainya. Ambil semua kan. Okay. Dan ini mungkin last lah perumpamaan. Dan yang lain jangan ambil lagi. Okay. So untuk perumpamaan Ana mungkin nasi goreng kot. Bila mana nasi goreng kan, bila mana kita masak, kita tak boleh terlalu banyak isi gula dan sebagainya kan. Nanti terlalu gula manis. Kalau terlalu garam nanti terlalu masin. Dan bila mana ni kita masak nasi goreng, kita kena slowkan api, kuatkan api. Ada part-part tu. Dan macam tu jugalah dengan macam mana Ana sepanjang dalam MPP sebenarnya. Ada part yang Ana kena slowkan step Ana. Ada part yang memang kena lajukan step Ana. Dan ikut macam mana kita berhadapan dengan situation tu, kita ada cara-cara kita dan vibe-vibe kita. Dan masing-masing di antara kita ada karakter kita masing-masing. Macam tu lah. Okay. Dan one thing Ana belajar dalam MPP juga, bila mana satu usaha kita walaupun sekecil-kecil zarah pun, sebenarnya benda tu patut diraikan oleh diri kita sendiri sebenarnya. Okay. Dan Ana suka daripada satu quotes ni, small progress is still progress. Macam tu lah. Okay. Dan mungkin sebagai, kalau nak tahu kelebihan dia jadi MPP ni, one thing Ana belajar first adalah Ana pandai memprioritikan apa yang perlu Ana utamakan sebenarnya. Okay. Ana perlu okay lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang paling best, one thing yang sangat-sangat Ana suka dalam MPP, Ana dapat mengenal karakter orang dan mengenal hati-hati orang sebenarnya. Okay, kita nampak orang tu macam mana, reaction muka orang tu macam mana. Ana, describe ni. MT paling susah sebenarnya. Okay, kalau berhadapan dengan orang tu, okay, kalau dia macam tu, dia memerlukan apa daripada kita dan kita sampaikan apa yang dia nak. Macam tu. Maksudnya macam kalau kita pandailah match the vibe lah. Macam tu. Okay. Dan last kali mungkin Ana boleh keluar daripada comfort zone. Kalau orang tahu Ana punya penghijrahan macam mana kan. Pada awalnya memang Ana tak reti pun cakap dekat depan. Memang orang nampak kot cara Ana cakap kat depan memang sangat bergantung pada skrip dan sebagainya. Okay. Tapi Alhamdulillah sekarang depan kamera pun Ana boleh bercakap sekarang. Okay. Tapi masih ada gagap-gagap tu, it's okay lah. Ana rasa Ana still belajar dalam proses Ana sendirilah. Okay. Dan Ana rasa banyak benda lah Ana belajar dalam MPP. Dan nak katakan untuk kesimpulannya, based daripada soalan ni, best ke jadi MPP? Alhamdulillah sangat best sebenarnya. Okay. Tak Nabila, go. Best ke? Tak adalah. Okay. So, Ana punya, macam biasa, Ana punya pendek je. Ana janji lagi sekali. So, best ke tak jadi MPP? Pada Ana, semua benda ada best dengan tak best dia. Tapi Ana akan ceritalah apa yang best tak best ni kan. Apa yang bestnya. So,
So, secara mudahnya, best tu, dari sudut bila kita jadi MPP, kita akan banyak bukan keluar lah. Kita akan banyak kontak atau kita akan kontak. Siapa? Kita akan Sekolah lain. Bukan. Sekolah lain. Kita akan kontak sekolah lain. Faham tak? So, kita akan berkomunikasi, kita bincang, kita muayashah, kita berkenalan, kita berkongsi cerita. Sekolah tu macam mana? Sekolah ni macam mana? Sekolah kita pula macam mana? Ya, betul. Betul lah perkataan tu. That's the word. Networking. So, dengan kita berkenalan, bermuayashah, berbincang dan sebagainya dengan mereka, maka kita dapat wujudkan satu hubungan yang sangat-sangat baik dan kukuh. Sebab apa? Sebab kita di atas satu dasar yang sama. Kita nak memimpin kan, macam tu. So, Ana rasa tu one of the best part lah. Tapi senang cerita, Ana takkan jadi Ana yang sekarang tanpa Ana menjadi seorang MPP. So, antum pun carilah ruang dan peluang dekat Hidayah ni untuk antum membina diri menjadi antum yang lebih baik. Tak kisahlah setahun akan datang, 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang dan sebagainya. So, tu je lah kot. Okey, Alhamdulillah. Sedar tak sedar dah betul-betul dah penghujung video. Penghujung video, penghujung episod semua. Jadi, Alhamdulillah dah selesai untuk 3 soalan yang telah berjaya dijawab oleh MPP tingkatan 5 Sekolah Hidayah JB. Nak claim. Okey, jadi insya-Allah itu sahaja untuk kami punya episod daripada Fikrah MPP ataupun dipanggil yang macam best sikit podcast MPP lah sebenarnya. Nice. Okey, jadi alang-alang kita dah nak habis. Kita episod last kan? Kat sini episod last. Ana kat sini mewakili daripada semua MPP, daripada tim kami sendiri. Untuk minta maaf jika sekiranya ada mungkin kekurangan, selek-selek, mungkin ada yang tersalah cakap ataupun sebagainya. Memohon maaf. Ada mak lebih pula. Minta maaf lah kalau macam terlebih ke, macam terover ke macam tu. Okay, jadi ada apa-apa lagi ke nak tambah sebelum kita cut video kita? Tak ada. Okay, jadi last kali untuk tutup. Okay, don't forget to like, Comment, share and subscribe. YouTube sekolah kita, Media Asmi Hidayah kan? Lepas tu IG sekolah, Live at Hidayah. Apa lagi? Ada apa-apa? Kalau ada lagi yang nak bertanya medium yang baru, mungkin akan di-spoilkan nanti. Tapi bukan sekarang lah. Okay, jadi insyaAllah itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jom. So close your eyes, I'll be there for you. I swear that it's true. Shanti asa aku.